Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam harmoni TTS. Kami hari ini berada di Taman Pulau Penyu, Sandakan untuk satu aktiviti ataupun satu Turtle Adoption Program. Jadi bersama saya pada hari ini ialah, boleh perkenalkan diri dulu? Yes, hello. Thank you Wafi sebab datang ke pejabat kami ni di Taman Pulau Penyu. Selamat datang dengan kru TTS Podcast. So, nama saya Rafi'i. Saya merupakan pegawai penyelidik marin untuk Taman Pulau Penyu. So, saya oversee program-program penyelidikan dan pendidikan berkaitan dengan penyu ataupun marin lah untuk Taman Pulau Penyu di Sandakan ni. Okey. Jadi sebelum kita continue on, saya mau tanya, Turtle Adoption Program ni sebenarnya apa? Boleh kita jelaskan dengan lebih jelas lah? Okey, so Turtle Nest Adoption Program ni ataupun program angkat sarang penyu dalam bahasa Melayu dia adalah program di bawah Taman-Taman Sabah yang telah dilancarkan pada tahun 2016 yang diasaskan idea dia daripada Allahyarham Irwan Isnain, kita punya lead pegawai penyelidik marin. So program ni sebenarnya adalah cara kita untuk approach orang luar, kita promote so orang luar boleh turut menyumbangkan ke arah konservasi penyu. Sebab kita tahu penyu ni sekarang diancam kepupusan. Okey, dari soalan tadi kita tahu kita menengahkan tentang awareness lah tentang penyu-penyu ni. Kita buat macam-macam sudahlah kan? Yes. Tapi kita ingin tahu kenapa penyu ni in the first place kena ancam? Okey, Wafi, penyu ni yes, diancam kepupusan walaupun dia sudah wujud lebih 2 juta tahun di bumi. Finally dia sudah di zaman manusia sekarang ni dia sudah diancam kepupusan. Salah satu sebab dia adalah kehilangan habitat. Kita tahu kita di bumi ni, bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia banyak pembangunan pesisiran pantai. Dan kita tahu pantai ini merupakan habitat untuk penyu bertelur. Betul. Okey, number 2. Siapa tidak tahu plastik, pencemaran laut. Bukan asing lagi, plastik, mikroplastik sudah sangat banyak di lautan. Ada satu penyelidikan di mana satu ikan yang diambil daripada laut, bila kita bedah perut dia, boleh nampak perut dia penuh dengan plastik dan mikroplastik. So of course, bukan saja ikan, penyu dan semua hidupan marin lah akan affected by plastics and microplastic. Then pemburuan haram. Kita tahu penyu ni, bukan kita tahulah, rasa pelik juga, ada juga manusia di bumi ni yang makan daging penyu. Okay, saya tidak perlu sebut tempat lah, terlalu sensitif mungkin. Tapi ada satu tempat yang percaya memakan daging penyu ini boleh macam dijadikan sebagai ubat. Tapi ini hanyalah mitos sahaja ya, okey. Bukan perkara yang betul. Tidak ada scientific proof pun yang daging penyu ni mempunyai khasiat-khasiat yang sebegitulah. Dan akhir sekali, of course, bukan sahaja penyu, tapi satu dunia pun terkesan dengan ini, iaitu perubahan iklim ataupun pemanasan global. So, obviously, penyu pun akan terkesan sebab apabila suhu terlalu tinggi, telur penyu ini lebih cenderung untuk menghasilkan penyu betina sahaja. So, bila tiada penyu jantan, tiadalah reproduction. And then mungkin kalau suhu terlalu panas, telur penyu yang dieram dalam pasir tu mungkin langsung tidak menetas, tapi direbus pula dalam pasir. So itu antara risiko-risiko perubahan iklim lah. Okey, tadi kita sudah dengar tentang apa yang telah mengancam penyu-penyu kita di dalam perairan ni lah kan? Yes. Tapi apakah Taman-Taman Sabah telah buat untuk mendidik masyarakat tentang penyu ni? Okey, Wafi.
Taman-taman Sabah, terutamanya kami yang di sini di Taman Pulau-Pulau Penyu, memang sangat aktif lah dalam SEPA, Communication, Education and Public Awareness. Kita ada buat banyak program, bermacam-macam program untuk kita raise awareness pasal penyu yang diancam kupu-kupusan ni. So saya share beberapa lah. So satu, kita ada buat program Ranger Muda Taman-Taman Sabah, di mana kita bawa seramai 70 lebih pelajar ke Taman Pulau-Pulau Penyu di Pulau Selingan, dan kita ajar mereka mengenai ekosistem marin. So kita ajar mereka mengenai batu karang, terumbu karang dan penyu lah terutamanya. So mereka mempelajari bagaimana kami di Taman Pulau-Pulau Penyu memelihara penyu, daripada memindahkan telur penyu daripada sarang in situ ke ex situ sehinggalah melepaskan anak penyu. Dan seterusnya, kami juga sangat aktif membuat kempen-kempen kesedaran yang saya suka untuk panggil kempen jangan beli telur penyu. Sebab bukan rahsia lagi, di daerah Sandakan ni sangat sinonim dengan penjualan haram telur penyu. Orang selalu di pasar akan tunjuk macam ni. So saya sini mau preach, kalau orang buat macam ni, kamu buat macam ni. Katakan tidak kepada telur penyu. Yeah, so it's not a secret yang di Sandakan ni orang datang kadang-kadang mau makan telur penyu. So kempen jangan beli telur penyu ni kami adakan memang setiap tahun, sekurang-kurangnya sekali. Kami buka booth selalunya pada festival Sandakan lah, iaitu festival paling besar untuk daerah Sandakan. So di sini kita akan bagi awareness, ada public speaking mengenai penyu, dan juga kita buat kempen lah jangan beli telur penyu. Kita keliling padang bagi tahu orang-orang awam yang datang untuk jangan beli telur penyu kerana sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Okey, sebentar tadi kita telah berbincang tentang aktiviti kita untuk meraise awareness untuk masyarakat. Yes. Kan? Jadi apa pula aktiviti kita sebagai Taman-Taman Sabah ni untuk menjaga penyu di dalam kawasan Taman Pulau kita? Yes, untuk specifically untuk program adoption program ni lah kan. Betul. So pemeliharaan penyu di Taman Pulau-Pulau Penyu sudah bermula sejak tahun 1977 lagi, iaitu tahun pewartaan Taman Pulau-Pulau Penyu. So untuk Turtle Adoption Program ni sebenarnya hanyalah satu platform untuk orang luar menyumbang ke arah konservasi penyu. So pemeliharaan penyu di Pulau Selingan ni bermula dengan kaki tangan TPPP sebagai singkatan, bermula untuk memantau penyu pada waktu 7 malam, sebab ibu penyu ni bertelur pada waktu malam untuk mengurangkan kadar pemangsa lah. So apabila penyu itu sudah bertelur, petugas kita akan pindahkan daripada sarang in situ, iaitu sarang tempat asal dia bertelur, kita pindahkan ke kawasan yang lebih selamat, iaitu tapak hatchery, tapak penatasan penyu, di mana kita ada pagar di luar dan pagar lagi untuk each sarang. So pemangsa tidak boleh masuklah untuk memakan telur penyu ni, sebab mengikut kajian, pemangsa ini merupakan satu faktor yang sangat besar dalam survival penyu lah. Boleh kata kalau sarang penyu tu dibiarkan secara in situ di sarang semula jadi, hampir 90% telur dimakan oleh pemangsa seperti tikus, ketam, biawak, manusia dan sebagainya. Dan manusia, yes. So apabila masanya untuk telur ini menetas, iaitu 50 sehingga 60 hari, petugas kita akan lepaskan ke lautan pada waktu malam juga. Seperti saya cakap tadi, pemangsa kurang pada waktu malam, dan tidak nampaklah waktu malam kan, gelap. Okey, setelah kita berbincang tentang awareness masyarakat sebentar tadi, sekarang ni kita kena bincangkan pula tentang
pencapaian Taman-Taman Sabah ni selama 40 tahun, 40 something tahun. 47 tahun. 47 tahun memelihara barang-barang seperti penyu dan hidupan laut ni lah kan. Yes. Apakah yang kita boleh bincangkan tentang pencapaian nasional dan internasional kiranya pencapaian kita Taman-Taman Sabah selama 47 tahun ni? Okey, 47 tahun masuk ke tahun 48 lah kan. So dari segi pemeliharaan dan pemeliharaan penyu ni, satu yang saya boleh kongsikan adalah kita boleh banggakan juga adalah Taman-Taman Sabah telah pun melepaskan 23 juta anak penyu ke lautan. Hasil daripada proses-proses yang saya cakapkan tadi, pemeliharaan yang memindahkan daripada sarang in situ ke ex situ, menetas dan kita lepaskan. So jumlah dia adalah 23 juta anak penyu. Ini satu number yang bukan kecil, bukan kecil, sangat besar. Dan Taman Pulau-Pulau Penyu juga, 3 pulau yang kecil ini dengan saiz sempadan 1,740 hektar. Di Malaysia kita merekodkan pendaratan penyu yang paling tinggi untuk beberapa tahun sudahlah. Dan usaha pemeliharaan penyu kita di Taman Pulau-Pulau Taman Pulau-Pulau Penyu ini adalah antara yang terbaik lah di Asia Tenggara. Dan Taman Pulau-Pulau Penyu juga merupakan kawasan lindungan pertama merentas sempadan untuk pemeliharaan penyu. So kita panggil ini adalah satu kawasan TIPA, TIHPA, iaitu Turtle Island Heritage Protected Area. So dalam pulau kita ada 3 pulau. Melepasi sepadan Filipina ada 6 buah pulau. So dalam TIPA ada 9 buah pulau, di mana fokus dia adalah konservasi penyu. Dengan itu tamatlah sesi kita pada hari ini. Terima kasih Cik Rafi. Thank you. Kerana membawa kami berjalan-jalan dan juga tengok Turtle Adoption Program dan cara-cara create awareness itulah tentang penyu. Yes. Kami berterima kasih juga kepada pengurus taman, Cik Sukur, dan staf-staf Taman Pulau-Pulau Penyu kerana membawa saya dari Cik Ivona untuk membuka minda kami dengan lebih luas untuk Turtle Island dan Turtle Adoption Program ni. Yes. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.